Alamak, disk ni bengkok lah pula. Patutlah tekan brake ada bunyi. Rupanya disk rotor ni ada lekuk. Biasanya untuk disk ni ada dua pilihan yang aku boleh bagi tahu. Sama ada kau nak skimming ataupun tukar disk rotor yang baru. Untuk yang ni aku boleh je request buat skimming sebab tahap ukuran dia dibenarkan. Setiap disk ada had ketebalan, sama ada min ataupun max. Kalau terlalu tipis, disk tu akan mudah crack dan juga pecah. Contohnya macam ni lah. Yang ni sebelum, yang ni pula selepas buat skimming. Alang-alang dah buat skimming ni, aku request juga tukar brake pad yang baru. Sebab brake pad lama ni dah tipis. Yang ada masalah macam ni, korang boleh terus tekan link je kat profile, booking slot sekarang. Info yang aku bagi ni dah dapat kan? Korang share video ni, like dengan follow tu. So jangan lupa pula. Okay? Gerak dulu. Apa-apa pun mantap.